Emas Publigo tak ada cok LMBA. Selamat ke? Kalau tuan-puan tahu lebih lanjut, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Ramai panik, ramai ingat kalau tak ada cok LMBA, maksudnya emas tu tak ada standard. Padahal ramai tak tahu cerita sebenar di sebalik strategi Publigo ni. Publigo bukan tak mampu bawa masuk emas siap cok LMBA. Tapi Publigo sengaja pilih strategi yang lebih baik. Publigo bawa masuk bahan mentah emas dari luar negara seperti Australia, Switzerland dan juga China. Lepas tu cetak sendiri dekat kilang mereka di Pulau Pinang. Yang peliknya, kenapa Publigo buat macam tu? Sebab nak bagi penyimpan emas dapat harga yang lebih kompetitif. Lagi-lagi sekarang tuan-puan, Malaysia nak kenakan cukai import 10% untuk jongkong emas LMBA yang tertentu. Kalau import jongkong siap dari luar negara, kos jadi lebih mahal. Siapa yang nak kena bayar? Customer juga akhirnya. Sebab itulah tuan-puan, Publigo guna konsep local means. Kos lebih terkawal, harga jadi lebih mesra untuk penyimpan emas Publigo. Dan ada lagi satu kelebihan besar yang ramai orang suka tuan-puan. Kalau emas Publigo tercalar atau customer buka plastik untuk pegang sendiri, harga buyback masih lagi tinggi. Sebab itulah tuan-puan, Publigo fokus pada nilai emas itu sendiri. Bukan sekadar cantik plastik semata-mata. Dulu zaman GST pula lain ceritanya. Setu harga emas bercok LMBA antarabangsa dapat pengecualian GST. Sebab tu tuan-puan, Publigo pernah bekerjasama dengan Nadir Metal Refinery dari Turki untuk gunakan cok LMBA. Tapi tuan-puan, selepas GST dimansuhkan, Publigo tukar strategi kepada penghilangan tempatan supaya lebih kompetitif untuk rakyat Malaysia. Best kan? Sebab itulah tuan-puan, tak ada cok LMBA tak bermaksud emas tu fake ataupun tak laku. Yang penting tuan-puan, keturunan emas mudah jual balik, spread kompetitif, company stabil, ada physical goal yang sebenar. Dan semua itu tuan-puan memang fokus utama Publigo. Bagi siapa hari ini nak memiliki simpanan emas di Publigo dengan cara paling mudah, murah dan patuh syariah, maka tuan-puan boleh belajar simpan emas di Publigo dengan serendah RM100. Kumpul sampai capai grade emas tuan-puan nak, boleh keluarkan emas fizikal. Bagi yang belum lagi ada akaun emas Publigo, rujuk pin video saya ataupun isi borang saya kat bawah ni untuk saya guide tuan-puan simpan emas sampai kaya. Okey, di sini saya selitkan sekali timeline evolusi emas Publigo daripada local mint, Nadir Metal ABMA dan juga mining sendiri. Okey, semoga manfaat dan share saya punya video ni kepada masyarakat yang lain. Bye.